حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara-saudara demikian yang dirahmati Allah dan mengucapkan lebih daripada kata-kata sedang hati membaca khutbah. Kerana itu kan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda baginda, barang siapa berkata-kata sedang hati membaca khutbah walaupun dengan mengingat sahabat yang satu perkataan diam sekalipun nescaya luputlah pahala iman kamu. Diam dan dengarlah dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita terus boleh. الحمد لله القائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk runtuhnya jiwa akibat dosa zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila nafsu dibiarkan menjadi raja serta akal menjadi hamba, maka pada ketika itu manusia akan melihat dunia dengan mata yang kabur. Yang kotor akan disangka bersih, yang halal tidak dipandang dan yang haram pula disangka indah. Begitulah gambarannya apabila hati menjadi gelap dan maruah diri gugur tanpa disedari. Zina adalah suatu perbuatan yang haram dan sangat dilarang keras di dalam agama Islam. Hal ini kerana agama Islam datang untuk memelihara kehormatan manusia dan memastikan setiap nasab keturunan manusia dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini menerusi perintahnya terhadap orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kesucian diri daripada fitnah godaan hawa nafsu.
Perkara ini telah disebutkan dalam surah An-Nur ayat ke-30 sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang dilakukan mereka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa perkara yang telah digariskan oleh agama Islam terhadap perbuatan zina. Di antaranya, yang pertama, perbuatan zina bukan hanya melanggar perintah agama, bahkan dosanya adalah dianggap sebagai dosa besar dan ia adalah seburuk-buruk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran mengingatkan manusia agar sentiasa berhati-hati terhadap setiap perkara yang boleh menarik seseorang itu ke lembah zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk yang membawa kerosakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang manusia daripada perbuatan zina, malah mereka juga wajib sentiasa berwaspada terhadap setiap jalan atau mukaddimah yang boleh menjadi pintu kepada perbuatan zina. Di antara perkara-perkara yang boleh menjadi mukaddimah kepada perbuatan zina adalah seperti berdua-duaan dengan pasangan yang bukan mahram, bersentuhan tanpa batas, bergurau senda dengan bebas, memandang seseorang dengan pandangan yang penuh dengan nafsu syahwat, menonton paparan lucah, berkhayal dengan sesuatu yang membangkitkan nafsu dan lain-lain perkara yang boleh menjadi mukaddimah zina. Dengan menutup pintu-pintu yang sangat berbahaya ini, maka akan menjadi kecil ruang untuk seseorang itu terjatuh ke lembah zina. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, yang kedua, Islam mengharamkan perbuatan zina kerana di sebalik larangan ini terkandung hikmah yang besar, iaitu menjaga nasab keturunan dan memelihara kehormatan serta maruah diri. Zina bukan saja semata-mata berkaitan dengan hukum, tetapi ia adalah suatu bentuk pencegahan menyeluruh dalam kehidupan manusia, merangkumi hal-hal yang melibatkan kesihatan, keturunan, maruah serta maslahat seluruh masyarakat. Hubungan terlarang yang dibina tanpa ikatan yang sah akan membuka ruang terhadap pelbagai penyakit sama ada yang berbentuk zahir maupun batin. Hubungan yang haram ini lazimnya tidak akan didasari dengan rasa tanggungjawab. Ia umpama kata pepatah, habis madu sepah dibuang. Anak yang lahir akan dibuang, rumah tangga yang dibina akan hancur, penceraian akan semakin meningkat, permusuhan demi permusuhan akan tercetus dan akhirnya masyarakat akan menjadi rapuh. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang bermaksud, tidaklah perbuatan keji muncul pada suatu kaum dan mereka menampakkan secara terang-terang, melainkan akan tersebar pada mereka wabak penyakit ta'un dan berbagai jenis penyakit yang tidak pernah terjadi pada nenek moyang mereka yang telah lalu. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran tentang balasan berat yang ditanggung oleh penzina di akhirat nanti. Dalam kitab Al-Kabair ada meriwayatkan bahawa orang yang terbabit dengan dosa zina akan digantung melalui kemaluan mereka di dalam neraka dan akan disiksa dengan pemukul daripada besi sambil dicela oleh malaikat Zabaniyah. Di neraka itu juga nanti kemaluan para penzina akan berbau sangat busuk sehingga baunya menyeksa penghuni-penghuni neraka yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita bermuhasabah serta mengingatkan diri kita agar menutup setiap jalan yang boleh membawa kepada perbuatan zina. Dosa zina bukan sekadar pelanggaran terhadap batas syariat, tetapi ia meruntuhkan kehormatan diri, merosakkan institusi keluarga dan membuka pintu bala kepada masyarakat. Marilah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memelihara diri kita dan ahli keluarga kita serta seluruh ahli masyarakat daripada perbuatan zina dan mengurniakan kekuatan dan kepada kita untuk terus hidup dalam ketaatan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17,
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Yang bermaksud sesungguhnya penerima taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan kejahatan lantaran kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat, maka dengan adanya dua sebab itu taubat mereka diterima Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وبذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meneruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, periharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya jadi kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdakal Haris Seri Syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim wa Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putra-putra dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة ومبتدئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدين وأسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله